bersama saya sekejap okey, ni kau nak buat. okey, sebenarnya ni adalah buku kedua saya terjemah, tapi yang pertama terbit. Saya ada terjemah satu buku lagi sebelum ni, The Sorrows of Young Werther, karya Johann Wolfgang von Goethe. Tapi buku tu kalau sekarang masih dalam proses. Saya tanya penerbit kata insya-Allah mungkin dalam Ogos akan terbit. Ni buku kedua, buku saya terjemah, buku kedua yang saya terjemah, tapi yang pertama terbit. Dia macam terbalik sikit. Okey Adika, kenapa terjemah buku Nawal Saadawi dan siapa Nawal Saadawi ni? Okey. Nawal Saadawi adalah, kalau anda tanya dalam lingkungan aktivis hak asasi wanita, terutamanya golongan yang kata diri mereka feminis, nama Nawal Saadawi tidak asing lagi. Beliau adalah seorang doktor. Dia lulusan kuliah, dia adalah lulusan Fakulti Perubatan, bukan di Al-Azhar rasanya, mungkin di Iskandaria, Alexandria. Dan selepas dia graduate, selepas dia dah praktis jadi doktor, dia mula berjinak dalam dunia aktivisme sebab dia melihat bagaimana wanita di tanah air dia sendiri, di Mesir khasnya, dan di dunia Arab sendiri, di Timur Tengah umumnya, bagaimana wanita itu ditekan oleh norma yang berakar kuat daripada tradisi bangsa Arab dan juga ajaran agama Islam itu sendiri. So dia melihat bahawa apa yang berlaku terhadap wanita di sekeliling itu adalah satu benda yang tidak boleh diterima. Jadi dia memutuskan untuk melawan. Dia melawan dengan cara intelektual, melawan dengan menulis buku, turun demonstrasi. Kalau tak silap pada tahun 2011 ketika berlaku Arab Spring di Mesir, ketika rakyat Mesir turun ke jalanan mendesak agar Presiden Hosni Mubarak diturunkan, dia pun ada sekali. So dia bukan sekadar tulis buku, dia bukan sekadar sembang, dia pergi merata dunia bagi wacana, and then dia turun demo. Pada saya dia adalah feminis yang memang berakar kuat pada budaya dia. Dan yang paling menariknya di sini ialah, biasa kalau kita rujuk feminisme, kita akan berkiblatkan barat. Tapi Nawal dia tak berkiblat pada barat sangat. Meskipun dia memperjuangkan hak asasi wanita, dia pandangan dia dia mungkin ada sedikit kiblat ke barat, tapi dia mengadaptasi budaya Afrika. Sebab dia dari Mesir. Mesir ni kalau masuk je dah Afrika. Dia agak termasuk ke Afrika. Dia tak pernah anggap diri dia kebaratan. Dia bagi dia adalah, dia memegang budaya Afrika tu. I am African, kata dia. Dia berkata, I am African and Arab, and overall I am a human being. So kita dapat tengok Nawal ni, itulah banyak penulisan dia. Dia banyak tulis novel, dia banyak tulis buku ilmiah. And then mengapa saya pilih Perempuan di Titik Terendah? Sebab ini antara novel dia yang paling popular lah. Kalau anda lihat sendiri, di UK diorang dah buat pementasan teater novel ni dan diterjemah ke pelbagai bahasa. Kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Indonesia. Tapi saya terfikir, kenapa kita tak ada bahasa Melayu untuk novel ni? Kenapa kita tak ada bahasa Melayu? So sebab itu saya rasa macam terpanggil untuk menyahut seruan untuk menterjemahkan novel ini ke bahasa Melayu. Sebab seingat saya tahun lepas, saya ada hadir satu wacana yang dikendalikan oleh Sisters in Islam. Dan tahun lepas mereka aktif buat wacana setiap bulan, di mana dalam satu bulan mereka akan pilih satu hari, mereka akan buat diskusi tertutup untuk bedah tokoh-tokoh
feminis wanita. Tak kisahlah daripada barat ke, daripada timur, daripada Malaysia sendiri pun ada. Sebelum ini kita ada session mereka bedah Anis Sabirin dengan Adibah Amin. Dan mereka juga ada bedah Nawal Sadawi. So saya pergi yang sesi dengan Nawal Sadawi ni, dan yang mengendalikan sesi tersebut adalah Dr. Azhar Ibrahim, seorang pensyarah dari Universiti Kebangsaan Singapura. Dia kata setiap kali beliau mengendalikan diskusi, beliau mementingkan betapa pentingnya penterjemahan tu kita guna sebagai alat untuk memberdayakan ilmu. So dia kata kalau boleh buku Nawal ni kita nak terjemah, kita nak sebarkan pada masyarakat supaya orang tahu, oh ini gagasan idea dia, ini apa yang dia bawa. So kita boleh baca dan kita boleh take macam kita ada point to ponder lah, dan apa yang Nawal ingin bawa pada dalam novel ni, Perempuan di Titik Terendah ni. Dan ni juga bahasa Inggeris dia saya ada bawa untuk terjemahan bahasa Inggeris dia, Women at Point Zero. Itu saja buat masa. Okey, terima kasih saudara Adhika. Okey, saya selaku penerbit tertarik untuk terbit buku ini. Ya, jualan dia kalau dari Indonesia tu agak laku ya, Perempuan di Titik Nol itu. Dia kita terbit, tapi sebelum tu saya baca juga kedua versi Indonesia, versi terjemah Adhika lah. Jadi antara yang membuat saya tertarik juga kerana dalam buku ini digambarkan seorang perempuan yang sangat tertekan dengan lelaki ya. Sampai dia watak utama bernama Firdaus, dia kena tahan ya. Kita cerita tak apa kan, sebab benda ni pun orang pun tapi saya tak cerita habis lah. Kalau habis kita tak jual buku lah kan. Betul. Jadi Firdaus ni dia kena tahan dan dia nak kena hukuman bunuh kerana dia telah membunuh seorang, kerana dia dijatuhkan hukuman bunuh kerana dia telah membunuh orang. Jadi ada seorang doktor ni, saya rasa ramai orang akan berpendapat doktor tu Nawal lah. Okey, jadi dan mungkin juga Firdaus tu Nawal. Tapi dia punya nilai. Jadi doktor ni pergi jumpa dia dan dimaklumkan bahawa dia ini ludah surat khabar sampai surat khabar tu hancur kerana surat khabar tu ada muka lelaki. Dan bila ditanya, kau kenal ke orang lelaki yang kau ludah surat khabar ni sampai surat khabar tu hancur? Dia kata tak, aku ludah dia kerana dia lelaki, bukan kerana aku kenal dia tak kenal. Sebab dia lelaki aku ludah dia. Jadi dia menggambarkan satu pertentangan yang dahsyat, dan walaupun dalam terjemahan saya masih menikmatinya. Dan itu saya rasa buku ni tertariklah. Dan kemudian dia ceritakanlah perjalanan Firdaus ini, yang mana daripada kecil lagi dia telah mengalami serangan ataupun seksual violent daripada keluarga dia sendiri, tapi daripada versi Arab. Dan ada pandangan juga tadi sebab Adhika kata bahawa Nawal ni dia bukan sangat pro barat tapi ada juga pandangan mengatakan bahawa Nawal ni adalah Simone de Beauvoir Arab. Maknanya Arab ni dia ada seorang lagi feminis yang hebat, yang kalau kita tak rujuk barat pun, iaitu Simone de Beauvoir pun, kita ada Nawal Sadawi ni, seorang tokoh yang hebat, yang dia prolifik lah. Ini satu karya dia, dan banyak lagi karya dia yang lain. Dia sangat prolifik. Mungkin saudara nak singgung sikit berkenaan ini tentang orang menjuluk Nawal ni sebagai Simone de Beauvoir, sebagai satu watak karakter tokoh feminis barat. Dan saya rasa tokoh ini pun bukanlah sangat diangkat juga oleh di Malaysia pun. Saya rasa bila saudara sebut Azhar Ibrahim tu, maknanya baru, maknanya selama ini pun feminis ni pun tunjang ni pun barat juga. Dia jarang nak mengangkat daripada tradisi Islam ke, atau tradisi barat ke, atau tradisi timur. Mungkin saudara boleh singgung bab ni? Okey. Berkenaan perkara ni memang kalau tuan-tuan rujuk internet ataupun Wikipedia, dia gelaran dia adalah Simone de Beauvoir dari tanah Arab. Simone de Beauvoir ni adalah seorang feminis existentialist daripada Perancis. Kenapa orang gelar dia Simone de Beauvoir? Sebab dia punya
karakter tu lebih kurang macam Simone de Beauvoir. Tapi Nawal gagasan feminisme dia bukan berkiblat pada barat semata-mata, sebab ada satu ketika dia kritik, dia pernah kata dalam satu buku, saya tak ingat buku mana, dia kata projek Islamisasi itu bergerak seiring westernization. Dia ceritakan pada tahun 1960 tak silap, 1970, Jamal Abdel Nasser meninggal dunia. Jamal Abdel Nasser presiden kedua Mesir. Selepas dia jadi presiden Mesir antara tahun 53 hingga tahun 70. Selepas Jamal Abdel Nasser meninggal, Anwar Sadat naik jadi presiden. Tapi instead of meneruskan legasi Jamal Abdel Nasser, Anwar Sadat dia lebih cenderung kepada Amerika. So pada tahun 70-an dia perkenalkan konsep infitah. Infitah ni bahasa Arab, maksudnya buka lah, dasar buka pintu. Dia dah start baik-baik. Dalam ketegangan yang memuncak ketika perang dingin waktu tu, dia pilih untuk mengalih kiblat sokongan Mesir daripada Soviet ketika itu, ketika era Jamal, ke Amerika. So dia dah start baik-baik dengan Amerika. Dia benarkan barang Amerika masuk jual dekat Mesir. Lepas tu dia buka ekonomi, dia ubah ekonomi Mesir kepada sistem ekonomi kapitalis yang akhirnya menyebabkan yang pada akhirnya menyebabkan the rise of Islamisasi. Sebab ketika itu